Sini kau beli semua mahal-mahal ni. Jom pergi tempat lagi satu. Abah dulu masa bujang-bujang dulu tak ada macam ni sistem sentuh dan pergi apa tak. Abah dulu naik kereta api tanah Melayu datang naik datang sini. Wah. Kuat. Kau tengok ni Man. Harga 99 ya bang? Sekejap saya tanya bapak saya Okey boleh. Sekarang ni zaman orang colek-colek budak tau. Jaga sikit diri kau tu, ikut Abah. Bah. Bah. Apa tadi? Ni benda ni bukan barang terpakai bah. Engkau tu pun Abah jumpa dekat Guni Taiwan tau, masa Abah pecah bil dulu. Sorry bah. Bah. Ni kurang sikit lagi dik. Kurang lagi ni. Kurang sikit dik. Tak boleh. Tak boleh kurang? Tak boleh. Jangan nak macam ni dik. Pakcik daripada jauh datang tau. RM3. 30 RM3. Tak apalah. Nah lah dik, terima kasih lah. Jom kita pergi cari tempat lain. Dia ingat Abah tak tahu ke tempat ni punya harga semua. Bah. Apa? Tengok baju bah, betul bah. Lawa bah. Astaghfirullahalazim Man. Ada mata dajal ni apa semua ni Tak ada Man. bah. Baju-baju setan juga engkau ni. Cek. Jangan nak ajar-ajar aku. Aku makan garam dulu tau. Level 2 dengan level 3 pun ada lah. Banyak lagi kedai. Lawa bah. Ni sini Abah tunjuk kau cara nak dapat murah macam mana. Sini. Demo ke Kelantan tau. Besok. Kawel besok. Dekat lah. Berapa harga? 1,200. Ni 1,200. Ngelah. Ngelah. Lo jawab ada. RM50 lah. Set kita murah apa ya? Terima kita kasih. bercakap lah. Bukan jap. Nak pergi tandas jap. Orang tua ni time ni lah kau nak pergi tandas. Aku tunggu kat kereta je lah lagi senang. Ni Abah dapat free ni Man. Merdeka ni Man. Punya lama kita kat sana ni je.